Oi, bayar apa ni? Biar saya cerita. Hari Ahad hari tu aku bawa lah Umar pergi jalan-jalan ke OU. Hujung minggu guys, bosan duduk rumah. Alang-alang tu makan sekali kat sana. Tengok kat luar tu nampak pula BYD ada buat roadshow. Jadi kami pun pergilah. Hai all, now kita dekat BYD Roadshow. Wah, besar juga. Ni alang-alang diorang tengah nak launch BYD Seal 6 tu, yang baru tu. Kita orang pun pergilah tengok-tengok, meracun-racunkan diri. Harga dia bermula RM100,000 sehingga RM115,000. Tak masuk road tax dengan insurans. Dalam dia okey lah, cantik, minimalis. Tak macam design-design sebelum ni. Confirm luas, selesa, cantik. Ada ambient light lagi. Oh, depan pun ada front. Besar pula tu. Jadi kat sini semua model ada lah. Atto 2 ke, Atto 3 ke, Seal ke, semua ada. Ni Atto 3. Jadi kat sini korang bolehlah tengok kereta, test drive. Ada permainan untuk budak, makanan, minuman, semua ada. Jadi sementara tunggu Seal 6 tu, kami test drive dulu model Atto 2 ni. Saya ingatkan kecil, rupanya saiz dia sama X50 dengan Honda HR-V. Okey, settle Atto 2, kita ke Seal 6 pula. Okey, dah ready Seal 6 ni. Test drive dia secara berkumpulan, dia konvoy. And it's raining. Let me get my car. So just for information, if you don't know how to put into gear, the gear stock is on the right side, just behind the... Terbuka. Jakun guys. Tak pernah ada sunroof. maneuver with. It's also due to the front-mounted steering rack that we have. As you drive a bit, if you do put it into Cuma I rasa best ni daripada Atto tu sebab dia ada ni. Ada ni. Atto tu tak ada. It is a rear-wheel drive car, first in its class in this segment, in this price as well. Keep Guys, going. rasa guys. You can put your foot down to the floor. Oh. Still clear, and then start to slow down up to the yellow box. Oh. Step on the brake, slow the car down, keep on. Yeah, we can actually see Kalau Bin nak tarik ni what kita it's like tahu. going uphill. Sekarang kita naik bukit. Get past the traffic, yeah, good. Geng. Oh, macam ni, geng. Oh. The torque accelerates quite effortlessly. Itulah yang nak tu. Torque dia, power dia. Terbaik. Tak ada bunyi geng, tak ada bunyi. Itulah, kita orang dah test drive dua kereta. Atto 2 dengan Seal 6 yang baru tu. Abang tak kuat guys, terracun. Memang terus booking. Terus bayar deposit. Lepas tu 5 hari dapat kereta. Kereta yang mana guys? Tunggu next video. Bye.